Tuan Puan, pernah dengar tak orang kata simpan emas ni rugi sebab ada susut nilai? Hakikatnya, emas tak pernah susut nilai. Yang ada hanyalah spread value. Apa maksud spread value ni? Dia adalah beza harga beli dan juga harga jual emas di syarikat. Tuan Puan, contohnya Tuan Puan beli 1 dinar ni pada harga RM3,000. Kalau jual balik hari yang sama, mungkin dapat RM2,700. Bezanya RM300 itu adalah margin keuntungan syarikat. Sama konsep macam tukar duit di money changer, tetap ada beza harga jual dan beli. Sekarang mungkin ada yang tanya, kalau ada spread, apa untungnya simpan emas ni? Inilah keistimewaan emas. Emas ada appreciation value. Makin lama, makin naik harga. Simpan 2 tahun atau lebih, kenaikan tahunannya biasanya dah melebihi spread. Jadi emas tetap menguntungkan, tapi untuk jangka masa panjang. Dan kalau dibandingkan dengan duit, yang mana sentiasa jatuh nilai disebabkan oleh inflasi, kalau anda bandingkan dengan saham pula, saham boleh untung dan anda juga ada berisiko untuk rugi sampai negatif. Kalau anda melabur dalam hartanah, keuntungan hartanah bergantung kepada lokasi dan juga pasaran. Tapi berbeza dengan emas ni, nilai dia kekal dan makin lama makin tinggi. Di public gold, spread value antara 6 hingga 9% sahaja. Memang antara yang terendah dan paling adil di pasaran. Jadi tuan puan, jangan takut dengan spread. Emas tetap emas, nilainya tak pernah hilang. Kalau nak mula simpan emas cara yang mudah dan selamat, boleh rujuk pin video saya untuk langkah daftar akaun emas Public Gold. InsyaAllah saya akan bantu anda sampai tuan-puan faham dan yakin. Berbaloi ke simpan emas ni? Mestilah berbaloi.